Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Ini adalah perkongsian maklumat daripada Pejabat Penerangan Daerah Langkawi berkaitan penyelarasan harga rantai padi dan beras putih tempatan. Kerajaan Madani telah menaikkan harga rantai daripada RM1,300 kepada RM1,500 bermula 16 Februari 2025 bagi menyokong pengeluaran padi tempatan. Kerajaan turut menyalurkan subsidi berjumlah RM150 juta selama 6 bulan bagi mengekalkan harga beras putih tempatan EBP pada RM2.60 per kilogram. Inisiatif yang dilaksanakan ini bagi membela nasib pesawah, terusnya menstabilkan harga PDP untuk penggunaan serta menjamin bekalan PDP di pasaran. Kerajaan Madani akan terus komited memastikan kebajikan rakyat sentiasa diberi keutamaan. Perkongsian maklumat ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Langkawi. Sekian, terima kasih.